Alright guys, aku baru saja balik daripada bercuti. Jadi dalam video kali ni aku nak buat game ranking K-pop Demon Hunter. Sebelum tu guys, yang suka K-pop Demon Hunter, jangan lupa tekan button like dan tekan button subscribe. By the way guys, crush aku Rumi ya guys Karakter yang pertama ni guys, Misteri. Apa yang misteri sangat dia ni? Tak tahu. Tapi dia lelaki lah guys. Saya tak suka yang lelaki-lelaki, saya suka yang perempuan-perempuan. Saya tak kenal dia. Bukan saya tak kenal dia, memang saya tak minat dia. Okey. Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Alah, filter ni pun tahu-tahu je crush aku Rumi kan. Nombor 1 lah guys Rumi. Alah, si seksi ni. Aku tak minat lah dia ni guys. Dah lah syaitan. Aku tak suka syaitan ni. Pui. Romance. Ini lelaki ke perempuan ni? Alah, pondan payah kot kan. Aku tak minat romance ni. Gino. Gino ni handsome tau guys, macam aku. Hey yo, what the? Patutnya yang suka Rumi ni aku tau guys, bukan Gino. Gino ni tak layak dengan Rumi. Aku ni yang layak dengan Rumi ni. Kau kenapa ni? Lah. Alah, si pengacara beban ni. Mira? Macam nama ex-girlfriend. Oh, aku minat Mira ni guys. Mira ni dia punya rap dia, bapak rap dia bukan kaling-kaling weh. Sumpah, aku nombor 2 lah. Selin. Selin ni siapa mak kepada siapa? Aku lupa lah si Selin ni guys. Kalau korang tahu Selin ni mak kepada siapa, cuba korang komen kat bawah. Aku salah weh. Selin ni bukan mak orang. Rupanya Selin ni kawan ke apa. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Baby. Nama baby tapi orang dewasa macam mana ni? 6. Tapi comel. Zoe. Okay, top 3. Boleh lah. Korang nak aku ranking apa lagi? Cuba korang komen kat bawah.